tengok orang makan bukan bermaksud halal lagi. Kena tahu dulu hukum dia. Mungkin yang makan tu tak tengok kita punya podcast. Dia tak tahu. Sebab tu kena selalu tengok. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya kepada semua pendengar-pendengar dan penonton-penonton Beyond Halal. Kita bincangkan halal bukan hanya sekadar logo dan persijilan ataupun syariah. Ada banyak lagi benda lain yang perkara-perkara lain yang kita bincangkan di dalam podcast Beyond Halal kita. Saya Ilyas. Dan saya Hanisa. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan topik yang menarik. Tapi sementara tu sebelum kita pergi kepada topik kita dulu, kita akan pergi kepada pesanan penaja kita. Ya, episod kali ni ya Ustaz, dibawa khas oleh PD Sanctuary Training Camp. Pusat training dan camp pertama yang berkonsepkan super bajet dan mempunyai kemudahan yang lengkap untuk semua aktiviti luar dan dalam seperti aktiviti team building, kepimpinan dan motivasi. Fun, exciting and challenging katanya. So kalau macam ada company-company yang nak buat team building, corporate retreat ke, sangat sesuai. Tak jauh daripada pusat bandaraya Kuala Lumpur, hanya 1.5 jam saja. Dekat Port Dickson Ya, kat Port Dickson, Tanjung Agas. Tanjung Agas Port Dickson. Terima kasih banyak kepada penaja kami. Hari Raya, masih lagi Raya. Raya. Kan, jadi kita masih lagi dalam sambutan Hari Raya. Kita masih lagi pergi rumah ke rumah, makan macam-macam jamuan. Tengok saya ni hari ni pakai songkok dengan berbaju Raya saya ni. Kan, jadi kadang-kadang kan orang jemput saya pergi macam-macam rumah dan tengok makanan sangat menarik. Makanan. Kalau yang utara, saya suka makan laksa seperti yang saya sebut yang lepas. Tapi ada juga makanan ketupat, lemang, apa lagi tu? Lontong. Lepas tu apa ni? Kek lapis. Kek lapis. Lagi biskut raya tu. Biskut raya. Saya kalau cari cari biskut dulu. Mana-mana rumah tu ada dalam balang tu kan. Siap. Ada balang siap. Jadi kadang-kadang ada orang juga company buat open house. Dipanggil open house lah, tapi bukan buat dekat house, buat dekat hotel. Open hotel lah macam tu. Open hotel. Jadi kita pun makan dah orang jamu takkan tak makan. Rusa panggang, kenguru panggang, jiraf panggang. Wow. Tak ada. Jiraf, kenguru. Kan, itu kadang-kadang orang nak bagi jamuan ni, dia bagi makanan yang paling power lah. Terbaik untuk kita ni, kerja kita bila makan kadang-kadang rasa berdosa dah agak. Kenapa Ustaz rasa berdosa tak? Bukan ke makan tu adalah sesuatu yang essential untuk badan kita menghasilkan tenaga? Kan. Tapi kadang-kadang rasa makan berlebihan. Rasa macam semakin naik pula kadang-kadang. Hari tu Ramadan dah turun. Sekarang dah semakin naik. Mencana pula tu naik. Itu yang rasa berdosa tu. Tapi ada satu lagi dosa. Satu lagi dosa pula. Tapi maksud saya di sini satu lagi perkara yang kita kena pentingkan juga dalam memilih jamuan Aidilfitri ni. Iaitu yang pertama kita kena pastikan dia halal. Betul tak? Kan? Kena pastikan dia halal. Kita juga kena pastikan makanan itu disediakan dalam keadaan yang bersih. Sebab kadang-kadang bila orang buat jamuan raya ni, kita pergi makan bau lain macam je. Kadang orang masak banyak-banyak. Tak? Ataupun orang masak awal. Kita tak tahulah. Jadi kadang kita bau lain, rasa lain. Ini antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan pada segmen podcast kita pada kali ini. Kita akan sambung sekejap lagi. Saya nak cerita ada satu perkara yang menarik. Sebab kadang-kadang bila ada orang buat jamuan raya, dia ada bagi makan benda pelik-pelik. Contohnya ulat. Halal ke? Nak tahu selanjutnya? Kejap lagi kita akan sambung ke semula. Kalau pilih telur, pastikan kulitnya bersih. Tiada sebarang najis. Dan pastikan juga ianya tidak retak ataupun pecah. Kembali kita ke rancangan Beyond Halal. Pada segmen kali ini, kita tengah bincang tadi, kita tengah cerita tadi tentang apa?
tentang makanan jamuan yang dihidangkan pada hari raya ni. Saya ni kadang-kadang ada member-member jemput pergi rumah dia. Okey. Member ni pula orang kaya. Wow. Orang kaya ni dia tak boleh bagi makan biasa-biasa ni. Lemang, lontong tak jadi. Tak jadi Dia kena bagi yang pelik-pelik sikit. Jadi kalau ada setengah-setengahnya, dia bagi makanan Korea, makanan Jepun, okey lagi lah kan. Kita boleh lah makan sikit-sikit. Macam buffet hotel kan? Macam buffet hotel. Rasalah macam kat hotel tu. Kadang-kadang rasa seperti di musim salju. Tapi ada juga kawan-kawan saya ni, dia menyediakan makanan eksotik. Wow. Kau makanan eksotik. Apa tu Ustaz? Contohnya ada member itu, dia bagi makan apa tau? Dia jamu ulat sagu. Halal ke tak? Halal ke tak halal ke? Dia ulat tu besar-besar macam tu kan. Dia pun kata ni banyak protein dia kata. Saya tengok, kelia. Ni kalau makan ni lagi malam-malam. Duk ni itu kan. Jadi soalan dia yang orang tanya saya lah, halal ke tak halal? Ada juga saya pernah jumpa orang bagi makan belangkas. Belangkas? Belangkas. Apa rasanya? Belangkas ni, ada orang kata satu alam. Ada orang kata dua alam. Kita semua tahulah makanan dua alam ni halal ke dua alam? Dua alam tak halal kan Ustaz? Tak halal lah. Katak tu. Halal kan? Tak halal. Jadi, kalau haiwan ke orang dua alam pun tak sama. Jadi maksudnya di sini, ada juga makan benda-benda yang eksotik. Ada yang bagi makan itu saya makan apa tau? Dia pun jamu saya makan belalang. Belalang goreng crispy. Dia ada barbecue, dia ada cili-cili mana ni pedas-pedas sikit. Ala-ala Korea. Macam-macam perisa. Macam-macam perisa. Ada makan daging kuda, ada makan lidah otak lembu, macam-macam. Ada orang tanya ni, dia bagi makan steak hari raya kan, yang ada macam darah-darah keluar sikit. Ada yang bagi makan apa nama tu, kita panggil apa? Wagyu ke? Wagyu. Betul, daging-daging wagyu ni. Jadi macam-macam. Haiwan-haiwan liar pun ada juga dia bagi makan. Okey. Soalan dia adalah halal ke tak halal? Jadi ni yang ni lah saya nak kongsikan sikit pada semua. Kalau hampa pergi mana-mana rumah dia jamu eksotik ni, check dulu. Bukan semua boleh makan. Jadi antaranya yang pertama sekali yang dia selalu tanya saya, waktu saya pergi satu rumah tu, dia bagi makan ulat sagu. Untuk maklumat semua, Mufti Sarawak telah mengeluarkan fatwa bahawa ulat sagu ataupun ulat mulong ni hukum dia haram dimakan. Haram. Haram, tak boleh makan. Saya ingat kan halal nampak macam ada dekat TV. Nampak ada orang makan. Dekat TikTok, dekat apa social media ni pun ada orang makan. Jadi bila dekat kita tengok orang makan, bukan bermaksud halal lagi. Kena tahu dulu hukum dia. Mungkin yang makan tu tak tengok kita punya podcast. Dia tak tahu. Sebab tu kena selalu tengok. Jadi ulat sagu ni, ulat mulung ni tak boleh makan. Mungkin ada ulama kata boleh, tapi kita ada fatwa daripada Mufti Sarawak menyatakan bahawa ianya tidak halal untuk dimakan. Ada orang tanya pula, macam mana pula dengan belalang? Sebab ada orang makan belalang ni, orang jamu belalang. Belalang crispy orang pernah jamu saya. Jadi nak tahu sedap tak sedap kena tahu hukum dulu. Hukum dia adalah halal. Boleh dimakan. Sebab ada hadis baginda SAW. Tetapi sedap tak sedap, saya pernah makan sekok je. Sebab dia kata, Ustaz kalau hang tak makan, maksudnya tak halal. Sudah. Jadi mereka duduk keliling saya pun makanlah sikit kan. Rupanya bolehlah rasa crispy-crispy lah sikit. Tapi itulah saya rasa kali tak akhir lah kot saya makan. Dia tak rasa macam kentang biasa tu Ustaz? Dia kosong. Dia rasa macam pedia. Tak tahu macam makan seaweed tak? Kita makan seaweed kita beli kat kedai tu kan, yang pedas-pedas sikit, rasa macam tu lah lebih kurang. Macam menarik tu boleh. Macam menarik, boleh rasa. Boleh cuba, boleh rasa. Boleh rasa. Halal, jangan risau, halal. Ada juga orang tanya tentang belangkas. Belangkas ni pun halal sebab dia bukan haiwan dua alam. Ada orang buat sambal, ada orang makan telur, ada isi pun tak banyak kan. Itu tak ada masalah. Ada juga orang tanya tentang telur buaya. Macam mana? Dia belah buaya banyak kat rumah dia. Ada peminat-peminat ni yang jenis belah haiwan eksotik. Jadi bila buaya tu bertelur, dia punya telur lah ni. Boleh bertelur kan. Jadi telur-telur yang banyak-banyak ni selagi jadi buaya banyak-banyak. Penuh pula buaya kat rumah. Ni nak buat apa? Nak kena goreng, nak kena makan.
Jadi soalan dia, halal ke? Jadi ada fatwa yang menyatakan bahawa hukum memakan telur buaya ini halal. Yang tak halalnya yang menjijikkan, telur lipas, kan? Telur cicak ataupun yang beracun seperti telur ular, itu tak boleh lah. Jadi ada banyak lagi makanan eksotik ni. Tapi dah Ustaz, macam telur buaya tadi, ada orang pernah tanya saya lah. Kalau telur buaya tu nak dipersijirkan halal, boleh ke? Nak dipersijirkan halal tu dia ingat buat production pula lah lepas ni. Mungkin nak buat ni apa nama tu, kuih raya pakai telur kuning, telur buaya. Eksotik sikit kan. Eksotik sikit. Ya, jadi kalau fatwa kata boleh, maka benda tu pihak JAKIM kena bawa dulu kepada panel. Boleh mohon, tapi panel akan decide dululah sama ada boleh ataupun tidak boleh. Mengikut kepada fatwa yang sedia ada yang terkini lah. Jadi untuk walau bagaimana sekalipun, kalau kita nak pergi makan jamuan Aidilfitri, boleh je, tak ada masalah pun. Nak makan yang viral, nak makan yang orang kata apa nama tu, eksotik ni kan. Tapi pilih yang halal. Ya, betul. Macam mana kita nak tahu halal tak halal? Itu kita kena follow kita punya podcast kita Beyond Halal. Sekejap lagi kita akan bincangkan pula tentang makan sakit perut. Keracunan makanan. Kenapa? Sekejap lagi kita akan bincangkan pada segmen seterusnya sebentar lagi. Kalau memilih barang makanan berasaskan tin, pastikan tinnya tidak berkarat, tidak kemik, tidak mengelembung dan pastikan tarikhnya belum lagi luput. Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke Beyond Halal Hari Raya. Topik kali ni tentang raya. Sebab kita masih belum habis lagi raya sebulan kot. Jadi kita punya mood raya ni masih lagi ada. Tengok saya ni berbaju biru cantik. Bersongkok lagi. Masih lagi raya lagi ni. Dan Puan Anisah kita ni berhari raya lagi. Warna purple. Dekat-dekat sama kita kan. Jadi pada hari raya ni, tadi kita cerita tentang makanan-makanan eksotik. Halal, tak halal dan sebagainya. Tapi pada hari raya ni juga, yang menjadi satu lagi kegusaran ni, kita pergi makan orang jamu raya balik sakit perut. Food poisoning. Kadang-kadang satu family kena. Tak sempat nak sembahyang raya. Tak sempat nak pergi beraya jamuan-jamuan raya ni. Rugilah raya kat hospital. Raya kat hospital Batu Dua. Berdukalah kita di hospital. Raya sakan tapi makan benda bukan-bukan. Makan yang bukan-bukan. Jadi nak tanya Nisah kan, selalunya kenapa jadi macam tu? Orang makan sakit perut, orang makan tak sihat. Kenapa jadi satu? Kenapa? Okey, salah satu sebabnya adalah pengendali makanan tersebut. Jadi siapa yang buat open house, yang buat catering untuk open house, ataupun kalau open house macam kat rumah orang kaya, hotel ke, pengendali makanan ni perlulah menjaga kebersihan diri. Sentiasa kerap cuci tangan tu. Tangan ni memang tangan kita banyak kuman sebab kita pegang rata-rata. Macam-macam tempat kita pegang kan. Setiap kali sebelum nak masak, sebelum nak handle makanan, perlu cuci makanan. Cuci tangan. Cuci tangan. Pun kena cuci juga, tapi cuci tangan dulu. Rendang jangan cuci ya. Rendang jangan cuci. Jangan cuci. Dah siap masak, jangan cuci. Cuci pinggan boleh. Pinggan boleh. Tapi orang memang kena jaga kebersihan. Kena jaga. Sebab kita punya badan ni daripada rambut sampai hujung kaki memang banyak kuman. Kuman dia Staphylococcus aureus. Itu nama kuman dia. Saya dengar sekali, saya tak boleh sebut dah. Jadi bahayalah benda-benda ni boleh berjangkit, menyebabkan kita sakit ke, memudaratkan kan? Ya, memudaratkan. Kalau yang mild symptom, muntah-muntah, rasa cerit-berit. Tapi kalau yang teruk boleh menyebabkan kematian. Tak naklah kita berduka di hari raya. Jadi, macam mana kita nak, boleh tak bagi tips sikit? Macam mana kita nak jaga, masa kita nak masak rendang ke apa untuk buat jamuan ni, apa persediaan-persediaan yang perlu kita ambil tahu sebelum menyediakan makanan ni? Boleh cerita sikit?
Okey. Kalau nak sediakan makanan ni, satu jangan sedia terlalu awal. Okey, kalau sedia awal sekalipun, contohlah sebatang kara, tak ada orang nak bantu kan, saudara mara tak balik ke apa, anak semua busy, tapi terpaksa juga sedia terlalu awal. Pastikan barang-barang yang prep tadi disimpan di tempat yang betul lah. Kalau ayam kena pastikan dia dekat bahagian frozen lah, ataupun bahagian chill. Kalau nak masak esoknya lah kan. Kalau macam ayam dah beku kan, ayam beku kita nak defrost kan? Kita nak defrost, kita nak lembutkan dia. Kita tak boleh biar je dekat suhu bilik macam ni, biar je dekat sink macam tu kan. Yelah, kadang-kadang kita terletak situ, lepas tu kita duduk tengok TikTok ke apa tu, lupa tengok drama Hari Raya kan. Lepas tu kita biar je. Tak boleh sangat lama-lama, tak boleh kan. Bila lama-lama dekat room temperature ni kan, kuman dia suka untuk membiak. Dia satu condition yang dia sangat senang untuk membiak. Kalau kita nampak macam dah rosak-rosak sikit, dah bau-bau sikit, bolehkah kita masak juga? Tak payahlah, buang je lah. Kan? Duk sayang-sayang duit, sayang lagi perut tu. Kalau boleh sampai meninggal tu, takutlah saya. Apa ni, berbaloi ke Ustaz beli nasi lemak RM1, lepas tu makan mati. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Itu juga memudaratkan orang lain. Dalam Islam dah kata tak boleh memudaratkan orang lain. Sebab tu Allah kata 17 kali dalam Quran, nak sediakan makanan mesti kena thayyiban. Kena disediakan dalam keadaan bersih, suci dan selamat. Kan? Jadi sebab tu kena sedia dalam keadaan yang elok. Ada tips-tips lain lagi ada bagi untuk persediaan makanan ni? Okey, untuk persediaan makanan ni, pengendali ni. Perlu amalkan MASAK. Masak. Serta sikit apa masak tu? Kau kena masak nasi goreng ke apa? Dia akronim. Saya rasa episod lepas tu saya ada sentuh pasal ni. M yang pertama, pastikan masak dengan betul. Masak dengan betul. Maksudnya kalau ayam tu masak, jangan ada darah-darah dah. Kan? Jangan ada warna merah-merah. Kan? Dia isi dia semua masak. Tak ada bahagian yang frozen. A pula, asingkan peralatan. Asingkan peralatan, contohnya chopping board. Chopping board. Kat rumah Ustaz ada berapa banyak chopping board? Ada 3. Okey lah tu. Maknanya Ustaz dapat mengasingkan yang mana yang dah masak dengan yang belum masak. Itu kena asingkan. Sebab saya punya chopping board saya ada color-color. Terbaik Ustaz. Kita memang mantap. Kita trainer halal, mesti kena cakap pasal halal. Okey. Makcik kat Kia Parlimen kena follow ikut macam tu. Banyak jual dah sekarang dekat murah, online banyak, ke apa, murah je. Dia kalau yang ada color-color ni kan Ustaz, kalau yang color hijau Ustaz guna untuk apa biasanya? Color hijau, saya pun tak ingat orang rumah yang guna. Okey, kita follow je. Biasanya color hijau ni guna untuk sayur. Ada juga. Kalau putih guna untuk potong roti macam tu, ataupun barang yang dah siap masak. Warna biru makanan laut. Yang kayu sesuai tak? Ada tongkol kayu tu yang kita potong pokok tu kan, hak kayu tu. Kadang-kadang dia ada rekah-rekah sikit tu sesuai ke? Sebenarnya tak sesuai guna yang kayu. Kalau boleh guna yang plastik lah. Sebab yang kayu ni satu, dia ada selumbar tu. Selumbar tu termasuk dalam makanan. Bahaya pula kat kita. Tercekik lah kan. Lepas tu lagi satu, dia senang serap lembapan. Bila dia senang serap lembapan, senanglah kuman ni nak tumbuh happy-happy. Ni kalau kita kadang-kadang kan, bila kita masak jamuan hari raya ni, biasalah kita masak banyak. Tiba-tiba yang mai tu sikit je. Tak ramai pun. Jadi makanan yang lebihan tu, apa kita nak buat? Itu yang kita nak cakap ni. Tadi MA kan? Tak habis lagi, lupa. S pula, simpan dengan betul. So simpan makanan yang lebih tadi dekat dalam peti tidak melebihi 3 hari. Kalau lepas 3 hari tu buang-buang je lah. Dok sayang-sayang ke duit beli rendang tadi, sayang lagi duit. Kalau sakit perut masuk hospital lagi banyak kosnya sebenarnya. Naya. Tak boleh buat rendang dah tahun depan kalau mati. Ada Fitri ke mana, ada Adha ke mana. Allah Akbar. Lagi yang terakhir? Yang ada 2 lagi. A dengan K. A dengan K. A tu gunakan air yang bersih dan bahan mentah yang bersih. So daripada pemilihan bahan mentah tu pun kena guna pilih yang elok. Kalau
gunakan makanan yang dalam tin tu, tengok berkarat ke tak tin tu, kemek ke tak, tarikh dia dah lupa ke belum. Dan yang last sekali, kebersihan diri yang macam saya cakap tadi lah. Diri. Kuku kena pendek, tangan kena cuci, rambut ni, kepala ni kalau boleh cover dengan topi ke. Kenapa kena cover? Nanti rambut jatuh. Oh, kadang-kadang patutlah kita pergi makan ni, tengok ada rambut siapa pula ni. Aduh, rambut siapa geli kan. Jadi itu adalah di antara tips-tips tips-tips bila kita nak menyediakan makanan hari raya. Tak kisahlah kita ni suri rumah kat rumah ke, ataupun kita ni mungkin geng-geng catering nak buat jamuan hari raya. Sebab saya kadang-kadang malas masak bagi catering. Jadi catering ni pun kena ingat tolonglah jaga kebersihan ni, kebersihan diri dan juga kebersihan cara penyediaan makanan tu. Jadi yang terakhir nanti kita akan cerita satu lagi perkara menarik kan. Makan dah selamat. Halal pun dah halal. Tapi tiba-tiba makan berlebihan. Allah. Boleh ke tak boleh ni? Kejap lagi kita akan bincangkan dalam segmen seterusnya selepas ini. Tunggu. Assalamualaikum dan selamat kembali kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton Beyond Halal. Tadi kita ada cerita panjang tentang jamuan hari raya. Boleh makan, tak ada masalah. Kuku makan juga, banyak juga ni. Tetapi ada juga perkara-perkara yang kita bincang tentang kepentingan makanan halal dan juga makanan yang selamat dihidangkan kepada tetamu kita. Tapi sebelum kita bincang lebih lanjut, kita pergi dulu kepada penaja kita. Ya, terima kasih sekali lagi kepada PD Sanctuary Training Camp ataupun dikenali sebagai PDS. Dia merupakan pusat training dan camp pertama yang berkonsepkan super bajet dan mempunyai kemudahan lengkap untuk semua aktiviti luar. Ada macam-macam aktiviti dekat sana, antaranya kampung survival, flying fox, kayak, kolam renang. Jadi kepada syarikat-syarikat yang ingin membuat team building ataupun corporate retreat, jangan lupa tak jauh daripada pusat bandaraya Kuala Lumpur, hanya 1.5 jam ke sana di Tanjung Agas, Port Dickson. Terima kasih banyak kepada PDS. Jadi kita telah bincang tadi tentang makanan hari raya ni kan. Saya rasa semua orang alert lah benda ni kan. Makanan tu kena pastikan bahan daripada sumber yang halal, disediakan dalam keadaan yang selamat. Tapi ada satu lagi perkara yang selalu berlaku pada hari raya, mungkin pada diri saya sendirilah selalu berlaku, iaitu makanan yang berlebihan. Aduh, kalau dia masak lemang punya sedap lah. Takkan kita nak tolak kan? Takkan nak tolak. Lepas tu takkan nak ambil satu je, Ustaz, rugi. Takkan nak ambil satu saja. Dah ambil satu pinggan di kat sana pula. Dah cantik pula tu. Sate pula kat situ. Tengok sebelah sana. Rusa panggang pula. Aduh. Sedapnya. Tak boleh tengok air pula macam-macam color. Ada warna merah, warna hijau, warna pink. Sedap tu. Sedap. Jadi, macam mana kita nak menjaga badan kita ni ataupun diet kita ni ketika hari raya? Jadi kita nak bincang sikit apa yang kita panggil sebagai detox raya. Wow. Detox. Kalau Ramadan kita boleh buat detox, raya macam mana kita nak buat detox? Anissa, macam mana cara dia ni kita nak buat detox? Mencabar sangat, Ustaz. Mencabar sangat. Sangat mencabar. Sangat mencabar. Tapi kita peringatan untuk diri saya jugalah. Pertama, kita kena kurangkan makanan yang berminyak dan bergula. Berminyak dan bergula. Kita fokuskan lebih pada yang lebih ringan macam sup, sayur-sayuran, buah-buahan. Sup bagus juga no? Sup bagus. Sebab dia kosong kan dia. Dia kosong, satu. Lepas tu, contoh kalau sup ayam, ada apa-apa zat macam protein yang soluble dekat dalam air, dia punya vitamin protein tu dalam sup tu. Jadi itu bagusnya kita hirup buah sup tu, kita bukan sekadar dapat dia punya nak kata kosong tak lah, maksudnya kita dapatlah dia punya zat-zat semua tu. Dan disebabkan dia tak menggunakan, kuranglah guna minyak tu, jadi dia sihat untuk badan. Bagus juga tu nah. Siapa-siapa buat bihun sup ke
Kan? Ataupun sup tulang ke. Jangan lupa Roger. Lagi. Lagi, kurangkanlah makanan bergula kan. Banyaknya biskut raya, kek raya. Kalau semua bak gula ni, aduh. Saya kadang-kadang saya cuba untuk tak mau gula. Say no for sugar. Kalau nak beli makanan, cari yang less sugar. Yes. Kan? Cari yang no sugar. Kan. Tapi kadang-kadang bila hari raya ni terbabas juga. Terbabas lah. Juga. Bila dia penjamu, takkan tak makan kot. Ni mak masak banyak. Kita pun macam, Allah. Kan, nampak sedap. Raya setahun sekali. Rasalah sikit. Lepas tu rasa 2 sudu. Last kali jadi 10 sudu. Tapi kita kena kurangkan lah, no? Kena kurangkan. Kalau pagi tu dah makan yang bergula, mungkin petang boleh jadi yang kurang sikit. Ambil yang sup kan, soto ke kan. Yang bakar-bakar sate yang bakar. Okey juga. Lagi selain daripada makanan yang bergula lagi? Lagi lebihkan minum air kosong. Apa ni yang buat open house, kalau boleh sediakanlah air kosong juga, sebab yang datang ni bukan semuanya sihat-sihat kan. Ada yang kecil manis. Kan? Betul juga. Ada yang darah tinggi. So, dengan adanya air kosong tu dapatlah balance balik. Kalau hidang air gas je tu, Allah. Macam saya lah. Saya kan dah manis. Saya tak minum mana-mana manis. Sebab takut over sweet. Oversweet kan. Bersemet pula. Jangan tersembur ya. Penonton-penonton semua jangan tersembur kat sana. Minta maaf. Jadi apa lagi? Saya rasa satu lagi perkara yang kita boleh buat raya ni kan, untuk menjaga diet kita ni, mungkin juga kita boleh berpuasa. Ya, puasa. Kan? Jadi hari raya bulan Syawal ni, alhamdulillah kita ada puasa apa? Puasa 6. Hampa dah cukup puasa 6 ke belum? Kalau tak cukup lagi tak boleh raya. Tak boleh raya lagi. Kena bagi cukup dulu. Puasa 6 kan. Jadi kena berpuasa. Kalau tak puasa 6 pun, puasalah sikit. Kadang-kadang orang hari Isnin ke hari Khamis ke, kita boleh berpuasa lagi. Lagi ada lagi tak tips-tips yang lain yang kita boleh guna pakai waktu hari raya ni? Bersenam. Jalan kaki. Kalau pergi open house, pak jauh sikit. Pak jauh sikit. Sebab kita ni kadang-kadang suka park depan pintu kalau boleh. Lagi dekat lagi situ nak tu yang jadi badan semakin naik tu. Rupanya bagus juga tips nak park jauh-jauh sikit. Kan? Bila park jauh ni, jadi bolehlah terpaksalah jalan. Letih-letih mengamuk-mengamuk pun. Kan. Tapi at least kita rasa macam tak adalah rasa berdosa sangat. Tak apa lepas makan. Dah makan banyak kat rumah open house tu. Kan? Bila balik kena berjalan sikit, tak adalah rasa bersalah sangat. Tidak rasa berdosa betul lah. Bila balik-balik, apa yang aku dah buat ni? Kan? Semua nak balun kan? Semua benda kita nak balun. Rasa Ustaz. Dia punya buffet tu kan? Betul. Sate, lontong, kuih pula macam-macam. Semua dia buat sendiri. Homemade. Kalau malu segan, kalau segan rugi. Jadi sebenarnya boleh je kita nak makan apa saja di bulan Hari Raya Aidilfitri ni. Tapi dia punya amalan-amalan diet, kebaikan kesihatan ataupun detox ni. Detox raya ni. Hak tu pun kita kena jaga. Ni kami dah kongsi sikit ni tips ni kan. Untuk tuan-tuan dan perempuan penonton. Ni bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya sendiri juga ni. Saya sendiri juga. Kami pun kadang-kadang bukan nak jaga sangat pun kan. Jadi secara ringkasnya, alhamdulillah kita punya segmen kita pada hari ini, permulaan tadi kita bincangkan tentang makanan-makanan yang eksotik ataupun yang mana yang mungkin kita was-was kita tinggalkan. Yang mana kita yakin halal, nak makan boleh, nak makan belalang pun boleh, nak makan belangkas pun boleh. Tak ada masalah kan. Yang mana yang was-was syubhah kita tinggalkan. Dan juga kalau makanan tu dah berbau, dah rasa-rasa macam rosak tu pun kita tinggalkan juga. Betul. Amalkan lihat, hidup dan rasa. Lihat dulu. Kalau kotlah ada berlendir ke, dah tukar warna ke kan. Asalnya ayam masak merah tapi tiba ada hijau. Kulit kan. Buang-buang lah, tak payah makan. Bagi tahu dekat caterer, ni apa ni kan. Tukar lain kan. Betul. Lepas tu hidu kan, macam Ustaz cakap tadi, bau kalau dah pelik-pelik tak payah ambil. Lepas tu rasa nak jamu selera tu, jangan makan je ngap terus, rasa dulu sikit. Ada tak rasa pelik-pelik, lepas tu baru makan. Jadi bulan Syawal ni
bukan setakat kita kena berhari kembali kepada rutin biasa. Mungkin sebelum Ramadan kita makan kan. Bila puasa kita dah turun sikit kan. Hari raya pun apa yang kita amalan buat bulan puasa tu, jaga makan, berpuasa, itu pun kita bawa pada bulan Syawal ni. InsyaAllah kita semua bersama-sama akan sihat walafiat dan dipermudahkan oleh Allah SWT supaya kesihatan kita bertambah-tambah panjang lagi. Okey? Jadi itulah sedikit tips daripada kami Beyond Halal untuk kali ini. Dan sebelum kita tamat, saya nak ucapkan sekali lagi Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton dan pendengar-pendengar kami. Ya. Yang pergi raya tu ingatlah raya sakan janganlah bukan-bukan. Yang mana yang beraya-beraya sakan tu, kita sama-sama cek. Kalau terlupa, hangpa follow lah kami punya podcast kami. Okey? Jangan lupa like, subscribe dan share podcast kami kerana banyak lagi yang kita nak bincangkan. Saya faham. Semua orang tengah stres. Banyak duit raya kena keluar tahun ni. Kena berbulan sampai raya. Duit raya saya jangan lupa. Tapi walau bagaimanapun, kita doakan semoga hari raya kali ini kita dipermudahkan dan semoga semua orang dapat mengeratkan silaturahim di Aidilfitri yang mulia ini. Okey, jadi itu saja daripada kami. Kita akan jumpa lagi pada next episode. Ada banyak lagi tajuk-tajuk menarik yang kami akan kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Dan jika anda juga mempunyai tajuk-tajuk yang nak kami bincangkan, boleh juga komen di social media kami dan insya-Allah kami akan kongsikan. Itu saja dulu daripada kami. Dia jumpa lagi selepas ini. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.